Kadang-kadang orang nak kejar pahala dengan solat, solat apa ni, benda yang biasa kita buat, pahala kan, tolong ibu, amalan-amalan dia. Tapi satu benda yang kita terlupa kadang-kadang, pahala sabar tu sangat besar. Pahala sabar sangat besar. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 pun ada kan, Allah akan bagi sabar ni, pahala sabar ni tanpa batas. Maksudnya kalau kita solat, contoh solat tu kita dah tahu dah, kalau solat dekat contoh solat kat Madinah berapa ganjaran dia, solat kat Mekah berapa ganjaran dia, solat Zuhur, solat kita apa-apa pahala, apa-apa kita punya amalan kita tahu dah apa Allah nak bagi kan. Tapi sabar ni pahala dia tanpa batas. So daripada kecil lagi sebenarnya saya menanam diri untuk sabar. Sebab bila contoh bila ayah zaman susah kan, kita susah kan, saya pegang tu je sabar. Sebab saya melihat betapa sabarnya mak saya. Jadi saya pegang benda tu sampai besar. So bila kita kahwin ni dok, saya ingat masa kecil tu kita dah susah dah. Kita dah lepas dah fasa struggle. Rupanya kahwin lagi susah. Kahwin lagi susah dok, ya Allah. Allah je tahu. Ujian selepas kahwin tapi saya pegang tu je sabar. Setiap masa saya pegang sabar. Az-Zumar ayat 10 saya tak pernah. Az-Zumar ayat 10. Macam mana dia punya mesej dia dalam ayat tu Dia mesej dia, saya tak ingat ayat penuh dia, tapi Allah akan bagi pahala tanpa batas. Masya-Allah. So kalau kita sabar dengan ayah, sabar dengan ibu, sabar dengan keadaan, sabar dengan adik-beradik, semua tu pahala yang tanpa batas. Masya-Allah. Allah dah janji kan? Masya-Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Pahala tu sempurna dan tidak terkira. Masya-Allah. Sesungguhnya orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Pahala tanpa batas. Allah nak bagi ikut kemurahan dia. So kita sebenarnya kan contoh kan, kita dengan suami, dengan anak-anak kan, semua tu memerlukan sabar. Kalau tak sabar habis dah anak-anak tu kan. Dah kena bantai habis dah. Tapi sebab kita tahu janji Allah tu, pahala sabar tu menyebabkan kita sabar lah. Sebab tu syurga itu kan mahal. Maksudnya sabar ni sebenarnya satu ibadah yang orang tak perasan pun. Sabar dalam rumah tangga kan, itu kan sabar. Itu jelas juga yang saya pegang. So apa saja situasi yang berlaku, sabar. Allah belum nak bagi, sabar. Allah nak bina kita, Allah nak mendidik kita. Itu je hari-hari saya pegang.